Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim. Saya bagi contoh. Sang kancil lari dari anjing buruan. Anjing mengejarnya dari belakang. Larian kancil lebih bersungguh-sungguh untuk selamat dirinya. Tapi anjing buruan itu berlari kerana perintah oleh tuannya. Dan jika dia dapat menangkap kancil itu, dia tidak boleh mengapa-apakannya. Tamsiah Maulana bahawa larian itu ialah kerja kita dalam urusan agama. Kerja dengan bersungguh-sungguh semata-mata untuk menyelamatkan diri dan umat kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak ada kepentingan lain dalam usaha kita. Fikir diri hingga lupa orang atau umat adalah tipu daya syaitan, dan fikir orang hingga lupa diri juga adalah tipu yang sama. Kita jangan lupa kedua-duanya. Buatlah kerja ini dengan seimbang dan sederhana. Perkara seperti ini Perkara seperti ini tidak patut berlaku kerana Maulana pernah ditanya mengapa kamu tidak sempurnakan amalan infradi dan program-program tempatan? Mungkin kan macam-macam program. Kan? Setiap zaman Allah SWT hantar Nabi untuk tunjukkan jalan yang lurus di samping kitab dari langit. Maka timbul dua golongan, iaitu yang menentang mendapat kegagalan, dia mendapat kejayaan. Nabi dulu hanya untuk kawasan dan masa tertentu saja. Tapi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh alam hingga hari kiamat. Tanggungjawab umat akhir zaman ini ialah supaya agama datang secara menyeluruh dalam diri dan usaha atas agama agar selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam usaha ini juga mesti ada usaha untuk hidupkan agama dalam diri. Dan usaha umat untuk amalkan agama. Jika usaha meninggalkan fikir, wujudlah kekurangan juga fikir dari melupakan umat akan zahir kekurangan. Dua-dua hendaklah diseimbang, itu fikir alang jangan menyebabkan kita melupakan diri. Biasa berpada dengan tipu daya syaitan. Peringkat awal kita keluar, amal dapat dijaga dengan sempurna. Apabila telah lama kita lemah, tidak seperti dahulu lagi. Naik turun iman adalah perkara biasa. Sabda Nabi SAW, iman ada masa turun, ada masa naiknya. Contohnya api. Ketika sedang membakar, begitu hebat, panas, bila padam kehebatan tiada langsung. Contoh satu lagi, jika bot yang bergerak menyebabkan lombang, tapi bila bot tiada, air tenang kembali. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan dalam usaha ini. Masing-masing ada cara tersendiri. Contohnya sejambak bunga ada berbagai bentuk, warna dan baunya, dan ia akan hilang tadikan jika dipisahkan dari jambangannya. Dan setengah kalkun sifatnya suka mencari kerja, dan sebahagian lagi menunggu kerja, iaitu dia putuskan barulah dia buat. Dan kita semua saling memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu ijtimai qulub amat penting dalam kerja ini. Kata Maulana Ilyas, saya dapat usaha ini seperti sebiji intan abad pertama, amat sesuai dengan masa sekarang. Tapi masalahnya adalah saya dan tuan-tuan, bukan kerja ini. Iman dalam keadaan turun adalah perkara biasa, asalkan ia sesuai dengan sunnah. Kerja kita adalah ijtimai dan siasa dalam jagaan Allah SWT. Dan siapa pun boleh mendakwa kerana ia seorang sahaja yang hidayah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari ada haji panggil semua mukimin di Nizamuddin. Ceritanya, kita semua amat kekurangan untuk menyempurnakan kerja ini. Satuan antara hati-hati kita amat penting. Walau banyak mana amal yang kita lakukan, tanpa kesatuan hati, hidayah akan tertahan. Satu fikir juga hendaklah ada, iaitu setiap insan selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan kehidupan Nabi SAW lahir di kalangan umat. Walau banyak mana usaha kita lakukan tanpa satu hati, natijah hidayah akan tertolak. Lebih baik usaha sedikit tapi disertakan dengan satu hati dan satu fikir. Jangan seorang pun
kedapatan mengaku kerana ia seoranglah kemajuan ini diaguri Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Menangis hadraji. Selama mana wujudnya satu hati, kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika kita berpecah belah, Allah Subhanahu Wa Taala akan katakan inilah azab bagi kamu. Suasana kasih sayang akan wujud bila kita merasakan diri kita amat kurang dan sahabat kita lebih mulia daripada diri kita sendiri. Maulana berkata lagi, Karkun ni ada 3 peringkat. Karkun, saya adalah pelajar, saya tak tahu apa-apa. Jadikan saya seorang pelajar sampai maut tiba. Karkun, dia kata saya tahu segalanya. Karkun, dari sifat kedua tadi akan timbullah karkun yang suka mencari dan lihat keburukan orang lain. Karkun orang yang terlalu taksub dengan kerja dakwah. Rasa bangga aja. Para sahabat, iman mereka sentiasa maju kerana mereka sentiasa menghormati orang baru dan menganggap diri dalam belajar. Sampai yakin dengan ganjaran. Kita dah berusaha dalam takut-takut, hati-hati. Ada 2 keadaan dalam usaha yang berhati-hati. Pertama, buat usaha dengan takut, hati-hati. Takut-takut, terus buat kerja. Mereka yang menghadapi penyekatan dalam usaha akan disekat Allah Subhanahu Taala kemajuannya. Usahakanlah wujud kasih sayang. Sediakanlah ruang dalam hati untuk sahabat kita biasa buat kerja mengikut pimpinan Nabi SAW. Untuk maju, anggaplah diri kita kecil dan serba kekurangan. Sahabat saya lebih mulia. Dengan sifat ini akan disatukan. Dari segi zahir, walaupun biasa diberi salam dan memais muka dan berhubung seperti biasa, tapi jika dalam hati tiada kasih sayang, itu bukan satu hati namanya. Satu hati pada sahabat diterangkan dalam hadis sahabah. Dan sahabah karangan Maulana Ahmad Lat, yang mana menceritakan keadaan para sahabat yang keluar ke jalan Allah Subhanahu Taala sehingga mati syahid. Juga menangkan bagaimana bantuan gaib turun pada mereka. Semuanya ada dalam kitab hadis sahabah. Bacalah. Kandungan usul-usul kerja ini. Semua ayat-ayat ini hadisnya menerangkan betapa pentingnya kepatuhan kepada Allah Subhanahu Taala. Pemulaan taat Allah Subhanahu Allah. Itu lazim kita patuh pada amir hak. Segala kehendak amir hak hendaklah dipatuhi. Hadraji sentiasa berikan kehendaknya yang beza pada negeri-negeri yang tertentu. Buatlah usul dengan fikir bimbang dan risau. Bimbang. Adakah saya telah lakukan dalam usul ini? Adakah saya baru satu yang menimbulkan masalah pada usul mulia ini? Tekankan lagi supaya fikir dan satu hati. Orang minta kita kenangkan kembali di manakah kita sebelum Allah SWT anugerahkan usul ini. Jauhkan sifat asal dengki dan mencari-cari keburukan sahabat kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa